Tukar tayar kereta you lagi besar. Rim bukan tayar. Kalau tukar rim tak tukar tayar? Mesti nak tukar tayar. Itulah poinnya. Itulah poinnya. Berjumpa lagi kita dalam rancangan Ronda Goreng. Kita selalu dengar dari dulu-dulu lah bapak kita ke, mak kita ke, especially yang memandu kereta diorang selalu cakap perkara-perkara yang mungkin kita rasa kita boleh percaya. Mitos atau fakta mengenai kereta. First thing first Kak, yang akak pernah dengar tak orang kata kalau kau charge handphone dalam kereta, phone boleh problem, bateri kereta boleh problem. Pernah dengar? Pernah dengar? Tak pernah. I rasa ada logik je sebab bateri kereta voltan dia lagi tinggi. Sains lah. So kereta 25 tahun lepas ya ada masalah itu. Tetapi kereta 20 tahun yang tahun kita ni diorang dah ada sistem charging yang tengah run tu. So dia dah tahu sistem tu, so dia tak push any battery punya pressure tu. Selalu charge handphone dalam kereta? Saya selalu. Selalu tapi tak ada sampai 100 lah. Bila dia dah 20 tu dah 20 je? 20 dah lah. Nak bagi dia running ada, kau tidak kan? 100 saja maintain. Wow. 100 saya pun charge. Dia 99 tu dia dah insecure dah. 99 charge. 100 dah pop bawa kereta. Sama kat rumah. Benda tu adalah mitos Kak sebenarnya. Kalau dulu-dulu mungkin yelah sebab kereta dulu macam mungkin tak boleh nak charge sangat ke ataupun voltage yang Mbak kata tu kan. Memang dia akan efek lah. Isi minyak malam lagi jimat. Betul? Tak pernah dengar juga ni. Kalau kita isi tengah hari gas gas keluar, angin masuk. Pressure tu. Pressure. So isi dekat genting paling jimat lah saja. You kena travel pergi Genting lah untuk isi minyak. Weh. Dahsyat dia ni. Ui. Ini lain lah otak dia. Dari segi sains betul Kak? Yang Yeah. Kak cakap tu betul. Tapi perbezaan dia tak ketara. Selalu isi 20 dapat separuh ke, tiba isi malam dapat penuh. Dia tak efek sikit pun. Dia sikit hanya 0.01. So tak ada beza lah kalau you isi siang atau malam, sama je. Siang kan panas kan? Itulah. Nak keluar macam masuk balik kereta kan. Si malam pula ngantuk. Kita tidur je lah Ajak dia pergi Genting. Jom Naik pergi kereta, Genting Aksan naik isi minyak. Atas sejuk sikit. Panaskan enjin waktu pagi. Start engine, kasih engine oil baru boleh mandu Jalan. ke? You start engine, you jangan terus tekan minyak. Biar dia jalan sendiri dulu. Kereta jalan sendiri. You dah free gear kereta tu, dia akan gerak sendiri. You jangan terus tekan minyak. Betul. Tunggu RPM drop baru tekan minyak. Ya. Mitos tak? Sebenarnya, you start je 20 hingga 30 second dia dah running well. Tapi dah. kita janganlah ikut kereta sekarang. Orang banyak lagi pakai kereta dulu. Ada tak mitos-mitos yang aneh-aneh lagi yang Kak dengar Kak mengenai kereta? Minyak dah nak habis, matikan aircon semua, buka tingkap. Betul. Ya, betul. Buka tingkap kan? Lagi satu kalau dah bling-bling. Sebenarnya bahaya Kak. Sebenarnya. Saya ada baca juga kalau dah minyak dah sikit tu dia bahaya untuk Dia nak proses kan. Betul-betul. Fuel tank saya selalu kosong. Kosong betul-betul zero you baru isi minyak. Macam hari ni lah, nanti saya lunch baru pergi isi. Rajinnya lunch keluar isi minyak. Itulah tu. Saya pernah dengar kalau tayar you tukar tayar kereta you lagi besar. Rim bukan tayar. Kalau tukar rim tak tukar tayar? Mesti nak tukar tayar. Itulah poinnya. Itulah poinnya. Mesti kerana rim besar dia kereta berat. Lagi makan minyak Lagi satu betul ke kalau kita selalu brake? Brake makan brake pad lah. Dia akan brake pad kan, bukan makan tayar kan? Tayar pun Tayar ada. juga kan? Minyak turun ke kalau kita asyik brake? Dia makan banyak lah. Kau brake. Sebab itulah kalau kita jam, minyak kita kerap sangat habis. Kerana awak accelerate guna minyak, lepas tu awak brake, itu so waste. Sebab tu jangan jam. Sebab tu kena work from home. Jangan lah. Kalau auto gear kena ke N dulu. Traffic light and juga N. Saya tak tahu, tapi saya pergi kelas belajar, semua N dulu. Better cari fakta di laluan yang betul, macam Google ke ataupun any platform yang nak cari benda betul, kita jangan percaya sangat. Jumpa lagi dalam next episode dalam rancangan Ronda Goreng.